Sebutan takbir dalam solat dengan menyebut Allah bukan sebenarnya yang betul. Allah, apa hukumnya? Imam orang yang awam menyebutkan dalam solat. Boleh jelaskan solat ini kerana was-was bagi saya untuk jadi makmum. Dia tulis A-L-L-O-S dengan A-L-L-A-S. Jadi mungkin untuk imam Allah gitu. Ya sebetulnya Allah. Jawabnya, jika sedikit maka dimaaf pada syarak. Jika banyak dipanggil jali, kesalahan yang jelas. Maka kesalahan yang jelas, kalau dia hanya boleh sebut begitu saja, nah, maka sah semayang dirinya, tak boleh jadi imam. Nah,